tertib dan membuat kacau di Bandar Zetania. Bulan penyelamat telah muncul melindungi Zetania. Mereka adalah Robo Zeta. Go, go, Robo Zeta! Robo Zeta, go! Mungkin mudah rasa untuk terus menjauh, langkah yang hilang ditelan kala untuk ke penghujung nyawa. Tuanku masih jauh, nafasku masih panjang, dan aku masih ada. Hukum kehidupan yang kuat akan cuba untuk menindas atau membuli yang lemah. Taraf kehidupan yang semakin membangun di Bandar Zetania boleh membuatkan seseorang menjadi ria dan akhirnya menggunakan tersebut untuk menganiaya, membuli mangsanya. Apakah kaitannya dengan episod kali ini? Sama-samalah kita saksikan episod Robo Zeta yang bertajuk Buli. Oi, Bibo! Apa sal kau rosakkan barang mereka aku, ha? Habis semua bersepah-sepah dalam bilik aku. Melampaulah kau ni. Alah, kau ni relax lah. Make up banyak pun bukan tambah cantik. Okey apa yang sulit? Makin comel. Ih, sampai habis kintu aku. Siaplah nanti aku nampak game kau aku sorokkan. Weh, kau jangan main gila dengan aku Aku bully orang tak apa. Orang mana boleh bully aku? Rex, bila kau sini backup aku. Tengok si Bebop ni, ha. Bebop, apa benar yang dikatakan oleh Ellie tu? Berani sungguh kamu. Nyampah tak tengok kau upload kat Zetagram tu. Muka macam itik. Bajet cantik lah tu. Comel apa? Dia apa hal? Duk usul sebar aku. Mana Ellie tahu Bebop yang usik makeup Ellie tu? Baik. Ha, ini proteinnya. Buruknya. Alamak, aku tak muka sendiri pula. Apa ni? Kau yang upload. Muka buruk. Cepat, Rex. Kutuk dia lagi. Kita bully dia pula. Kau jangan, Rex. Aku pancitkan tali kreatif tank kau nanti. Rex, Ellie, Bipop, kenapa ni? Korang gaduh ke? Tanyalah si kaki bully ni. Janganlah ada buli-buli dan memasang muka macam ni. Ish, tak baik. Ini akan memberikan aura negatif untuk kita semua. Betul tu. Kan seronok bila nak bekerjasama dalam pasukan yang sepakat dan positif. Hai semua. Apa khabar? Khabar baik, Zeno Chip. Ada pun Zeno Chip. Sebenarnya, saya daripada tadi tau perhatikan apa yang berlaku antara Bipop, Ellie dan Red. Ya ke, Cik? Robo Zeta semua. Membuli adalah satu perbuatan yang tidak baik. Bipop, janganlah bully Ellie lagi. Mentang-mentanglah dia seorang je perempuan dalam kumpulan ni. Kita kena saling hormat menghormati sesama kita tau. Baik, sekarang apa kata kamu bermaafan? Persahabatan kan lebih penting. Ellie, saya minta maaf ya. Nanti saya ganti balik semua barang makeup awak ya. Okey. Dan saya pun nak minta maaf juga ya sebab ejek awak. Lepas ni, saya ajak awak cara solek supaya lebih handsome. Saya pun nak handsome kak. Percubaan demi percubaan telah aku buat. Kali ini tanpa rasa jemu, aku akan mencuba lagi menaklukkan
bandar Zetania. Sekaligus menghapuskan geng Robo Zeta dan dapatkan Zelachi. Lepas semua tu, bos nak buat apa kalau dah menang? Aku akan jadi lebih berkuasa dan kuat dah lepas tu. Tapi kan bos, bandar dah musnah. Orang ramai pun dah tak ada. Tinggal kita je bos. Macam tak syok je plan bos. Korang ni dah kenapa? Sejak bila pula pandai mempertikaikan sasaran hidup aku, kan? Alah, bos ni. Janganlah marah-marah. Kita orang bertanya je. Bukan nak mempertikaikan usaha bos. Tangan tu. Bencilah. Memang plan bos agak kurang. Balik karen je bikin raksasa. Betul, Teh Merah. I setuju dengan you. Dah aku pula yang kena. Tangan tu. Korang ni sengaja je nak bully aku, kan? Dengar sini. Tiba-tiba dapat idea pula nak buat raksasa berkuasa membuli. Boleh aku bully geng Robo Zeta dan seluruh bandar Zetania. Sebelum aku membuli korang dengan ugutan memotong gaji, baik korang ikut aku ke bilik pembuatan raksasa. Baik, bos. Pasti akan menjadi milik aku. Serah! Siapalah kat dalam ni? Lamanya. Dah keluar dah ni. Alamak, rasa macam dah terlepas. Badan muka kau. Bagaimana lah tukar seluar? Tidak. Yang ketul lega. Baiklah, nak keluar ni. Apa salah tak boleh buka ni? Woi, siapa ambil kerja ni, ha? Woi! Bagaimana keadaan sekarang, Zainucci? Seperti yang kami semua sudah tahu, bandar Zetania sekali lagi telah diganggu oleh anasir luar. Musuh kita ini dikenali sebagai raksasa cabi. Kelebihan raksasa ini ialah kuasa membuli. Dalam masa yang sama, raksasa ini juga boleh mempengaruhi sesiapa saja untuk membuli sesama sendiri. Aik, kita baru selesai masalah buli sesama kita. Penekanan tema lah ni. Jangan harap raksasa ni boleh bully kita. Come on, geng. Kita akan tetap bersama menentangnya. Apa pun rintangannya kita akan hadapi bersama. Biar sehebat cabaran mendatang. Tak baik semua. Jangan pernah pudar semangat. Keep